Jelutong, lu terbaik lah lu. Hari-hari sembahyang, lepas tu datang parlimen, lepas tu perkauman juga. Memang betul-betul botol kicap lah lu orang semua ni. Orang dah buat tempat ibadat haram, lepas tu kau nak jadi hero untuk masyarakat India. Memang kita bagi tukar gelaran lah. Kesian Jelutong ni, menteri pun dia tak dapat. Itu parti pun dia sudah kalah. Kita bagi satu anugerah yang tertinggi kepada Jelutong. Macai perkauman. Terbaik. Tak apalah, jangan mengalah. Kalau esok punya benda tu tak jadi tu, tak apa. Kita viralkan lagi lebih banyak tempat ibadat haram kat Malaysia. Senangkan, kita menyenangkan kerajaan ini. So that dia orang akan dapat, tanah ni dia akan belikan untuk penceroboh dan pencuri tanah. Yang kononnya dia orang claim British punya time. Tempat ibadat lain sebelum British pun ada juga. Tapi dia orang pandai. Tempat ibadat lain dia orang buat kertas, paperwork, halalkan tempat ibadat tu. Tapi ini botol-botol kicap ni kita tak tahu lah apa nak buat. Termasuk ini Jelutong ni, macai perkauman ni. Kita viralkan lagi lebih banyak tempat ibadat haram kat Malaysia ni. Kerajaan akan belikan tanah tersebut. Bagi pampasan lagi. Mengagungkan dia orang. Yang tuan tanah tu, sorry lah, bye-bye lah. Lepas ni, korang yang kena mengemis lah. Apa bengong punya orang. Dalam parlimen cakap pasal ikan sampai pasal ayam punya. Cakap lah pasal usul tanah. Akta tanah. Ini tak nak. Mau jadi hero dalam parlimen. Dalam parlimen sajalah you orang bising. Memang tak boleh pakai punya segelintir ahli parlimen termasuk Jelutong. Okey Jelutong, I respect you lah. Kita bagi satu gelaran baru. Macai perkauman. Terbaik rakyat Malaysia. Terbaik kerajaan Malaysia yang mengagungkan penceroboh dan pencuri tanah yang nak menghalalkan tempat ibadat haram. Terbaik.